Sebab itu rumah tangga ni kita kena akur bahawasanya bukan semua orang sesuai jadi suami isteri. Kalau tak sesuai, kita kena cari jalan lain. Orang mungkin tak setuju, tapi itu hakikatnya. Sebab tu dalam Islam ada bab yang boleh dirongkaikan perkahwinan supaya kita tidak duduk di dalam satu kesempitan hidup. Wanita dia memerlukan lelaki yang boleh membimbing dia. Wanita dia tak perlu lelaki yang lembut. Dia lembut dah. Sebenarnya lelaki yang boleh bagi koman kepada dia, bukan lelaki yang memaksa dia, menzalimi dia. Maksudnya yang boleh guide dia, yang boleh pimpin dia. Kalau kita tanya kaum wanita, mereka memang suka melihat lelaki yang boleh menentukan pendirian, boleh memimpin. Wataknya itu lelaki, boleh memberi arahan, boleh bagi tahu apa yang patut dibuat. Walaupun mungkin ada perkara yang suami dia kena berunding dengan isteri dia, itu biasa. Nabi SAW juga pernah menghadapi keadaan di mana para sahabat tak ikut apa yang Nabi kata. Nabi suruh tahallul kerana mereka tidak berpuas hati sebahagian mereka dengan perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang nasihat Nabi? Ummu Salamah bagi pendapat kepada Nabi. Ummu Salamah suruh Nabi dulu mula tahallul, baru nanti dia pergi, baru kemudian mereka ikut. Tak apa, itu peranan dalam rumah tangga. Tapi lelaki memimpin. Tapi kalau seorang isteri dapat suami dia tu tak boleh memimpin dia. Sama ada suami dia tu memang gagal untuk memimpin, dia buat hak belah elok, suami dia duk jadi belah tak elok, kan? Jadi tak sesuai jadi suami. Sama ada suami letak jawatan atau seumpamanya kan. Ataupun kadang-kadang bukan suami tu tak boleh memimpin, dia tak menerima kepimpinan suami dia. Dia tak undi kot, tapi dia kahwin ke mana kita pun tak tahu. Suami dia kata hak betul pun dia percaya gitu. Dia duk kira, dia skeptikal ya dengan suami dia. Kacau kalau kita dapat isteri macam tu. Sebab itu lelaki yang boleh bagi koman, bukan maksud dia autokrasi dalam erti kata paksa sampai tak boleh bernafas isteri dia, tak. Maksud boleh bagi guide lah. Mungkin isteri dia sekolah tinggi pada suami dia, tapi tidak semesti suami dia tak mampu. Kerana lelaki itu ada sosok lelaki. Dan ini saya nak sebut pada tuan-tuan lah, pada yang mendengar ni, lelaki kena jadi lelaki lah. Dan wanita juga sama lah, dia kena menerima lah. Kalau tidak hari itu dia pergi calon buat apa? Baik dia pangkah parti lain, kan? Dia dah pergi silap pangkah silap undi silap undi tak apa ya. Silap undi lain buat pilihan raya semula. Tak, kita ada momokkan. Kadang-kadang kita momok, tak boleh, rumah tangga tak boleh rongkai dah. Tak benar. Sahabat kalau tengok, semua sahabat, hampir semua sahabat ada kes talak. Bukan lepas talak tu berkelahi pula. Kita lepas talak gaduh nak pergi bergaduh pula. Jumpa pula nak marah lah, nak lepet. Come on lah, habis-habis lah. Selesai lah cerita hari tu. Ni cerita baru pula, kita jumpa dia. Tak payahlah nak tereli apa nama, nyanyi lagu Hindustan apa. Habis-habis lah, melainkan kita jumpa, dia pun tanya kita, abang baik, kahwin lain dah tak? Alhamdulillah. Dapat suami baru macam mana? Okey lah, tak macam hal lepas.
Dia kata kat kita. Jangan buat itu lah. Tak steady lah dia. Tapi saya nak ceritanya soal kepimpinan dalam keluarga. Mesti suami memimpin. Kalau USM tu dia tulis kami memimpin, we lead, kami memimpin, suami memimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu qawwam, dia menguruskan urusan wanita. Sebab tu wanita ni bukan setengah orang dia berfalsafah, dia mari dengan dia kata dalam rumah tangga separuh-separuh. Tak, semua institusi tak ada satu tempat, tak ada satu lagi mana pemikiran yang waras yang menyatakan organisasi yang terbaik ialah organisasi yang tak ada ketua. Tak ada. Mesti ada ketua pejabat. Mesti jadi. Melainkan suami letak jawatan, saya lantik you lah jadi ketua rumah kita. Tu kira memang suami itu teruk lah kan. Allah telah takdirkan suami memimpin. Mesti memimpin. Sebab itu dia kena belajar untuk menjadi pemimpin. Arahannya, cara dia bagi tahu. Mungkin dia bergurau, dia melawak apa, tapi dia tahu decision, keputusan-keputusan yang dia nak buat.